Rakyat Selangor telah memberikan mandat baru yang sangat meyakinkan kepada Pakatan Rakyat dalam pilihan raya umum ke-13. Pakatan Rakyat Selangor telah berjaya melonjakkan jumlah kerusi Dewan Undangan Negeri kepada 44 kerusi daripada 56 kerusi keseluruhannya, berbanding dengan hanya 36 kerusi Dewan Negeri pada tahun 2008. Usaha bertubi-tubi Datuk Seri Najib untuk merampas Selangor bukan sahaja gagal, tetapi hakikatnya Pakatan Rakyat Selangor semakin kuat. Kejayaan tersebut adalah hasil kerjasama Pakatan Rakyat yang mantap serta usaha dan penat jerih kolektif pimpinan dan anggota parti di cabang dan jentera Pakatan Rakyat di semua peringkat. Justru kerana rakyat Selangor telah memberikan mandat segitu besar kepada Pakatan Rakyat, maka sewajarnya rakyat Selangor mendapat seorang menteri besar yang berwibawa untuk menjaga kepentingan rakyat Selangor. Seorang menteri besar yang membuka pintu pejabat kepada ahli-ahli Dewan Negeri. Seorang menteri besar yang membuka pintu kepada ahli Parlimen Negeri Selangor kerana mereka dipilih oleh rakyat dan bertanggungjawab kepada kepentingan pengundi-pengundi mereka. Seorang menteri besar yang tidak mempunyai prasangka buruk terhadap masyarakat perniagaan kerana mereka adalah penjana pertumbuhan ekonomi, pencipta kekayaan dan pekerjaan. Dalam penggal kedua, Pakatan Rakyat perlu melakukan reformasi pentadbiran. Kita bersyukur dengan reserve bernilai 2.6 bilion ringgit. Namun ianya tidak membawa sebarang makna sekiranya angka itu hanya kekal di atas kertas. Rakyat menuntut pentadbiran bersikap responsif terhadap permasalahan rakyat. Isu jalan berlubang, sampah yang tidak dipungut, masalah bekalan air bersih, bencana alam seperti banjir harus diselesaikan dengan kadar segera sebaik mandat baru diterima. Kegagalan untuk respon kepada usaha menangani masalah rakyat sebenarnya telah pun dibawa kepada perbincangan dalam kepimpinan parti. Maka mandat baru rakyat menuntut satu kepimpinan yang kuat dan segera menyelesaikan masalah rakyat sebagai tanda penghargaan Pakatan Rakyat kepada rakyat yang mendukung dasar-dasar Pakatan Rakyat yang berasaskan pertumbuhan ekonomi yang mampan dan penyagihan yang adil kepada semua rakyat Selangor.